So hari ni saya ada urusan bank tau dekat Subang Jaya. Tapi sekarang ni nak masuk waktu lunch hour dah, perut pun dah lapar. So saya pun google lah kedai makan apa yang ada dekat SS15 ni, dan saya terjumpa satu kedai ni. Kalau korang nak tahu apa, jom. Okey, jadi inilah dia warung nasi yang terletak di SS15 Gerai Majlis Subang Jaya. Korang boleh tengok kat sini macam-macam lauk campur yang ada, lauk yang rare-rare pun ada. Ni dia lauk campur yang saya ambil untuk makan tengah hari-hari ni. Saya ambil gulai kawah daging, lepas tu rebung masak lemak, kita ada bergedil, ulam-ulam sambal belacan, dan favourite saya seafood sedut masak lemak. Kita ambil dulu daging gulai kawah dia. Lembut daging dia. Dia punya kari gulai kawah semua sedap guys. Walaupun ni nasi campur je, tapi gulai kawah dia memang pekat, terasa rempah-rempah dia. Okey, kita ambil pula ni rebung masak lemak, kita cicah dengan sambal belacan. Campur dengan kuah kari ni. Rebung masak lemak ni pun sedap gila. Bergedil, cicah sambal belacan juga. Petai. Jadi, kepada yang masih tercari-cari pot makan tengah hari nasi lauk campur area Subang Jaya ni, cepat-cepat datang dan try lauk pauk yang ada di warung nasi SS15 ni bersama kawan sekerja atau keluarga. Confirm berbaloi dan sedap.